pilih kasih memang bukan orang yang baik. Apa tak lari itu orang tua kandungmu sendiri. Menjauhlah dari orang tua kandung yang pilih kasih, kerana mereka bukan orang baik. Lebih baik pilih orang baik daripada pilih orang yang pilih kasih. Dasar tak sedar diri, dasar keluarga pilih kasih yang menyusahkan. Kenapa masih nak bersama dengan orang begitu, padahal dah dapat orang yang betul, malah bercintai orang yang salah, malah bertunang dengan orang yang selingkuh. Seharusnya orang itu memang harus diagena azab duniawi oleh Tuhan sahaja. Orang pilih kasih memang bukan bau syurga. Memang tempat mereka bukan di akhirat syurga, tapi di tempat laknat. Memang orang pilih kasih bukan orang yang baik. Harus jauh-jauh dari mereka. Jangan berkawan dengan mereka. Jangan berbaik dengan mereka. Walaupun mereka bukan kawan kita pun, jangan berkawan dengan orang pilih kasih. Kerana mereka bukan orang yang baik, bukan orang yang bawa kebaikan, hanya bawa keburukan di dunia nyata. Memang sekali itu, memang orang itu pantas kena azab duniawi dulu. Memang pantas kena azab duniawi. Memang pantas. Apa tak lari wanita itu memang dah bengkok, baru dah menyesal. Perempuan yang tak setia, perempuan yang tidak berguna, memang tidak guna sekali. Sekali memang tak setia. Dasar wanita tak setia.